Saya pernah tanya dengan saya punya upline, Tuan Muda Azam. Saya bagi tahu, Tuan Azam, kalaulah contoh ada anak muda ni dia nak kahwin tahun depan. Lepas tu, sesuai tak dia simpan emas sekarang? Okey, jawapan Tuan Azam ni unik bagi saya. Sebab kalau ikut prinsip, kalau duit nak simpan dalam masa tak sampai 2 tahun, tak sesuai. Tapi Tuan Azam buka satu sudut pandang yang berbeza. Dia cakap, sebenarnya tak ada masalah pun. Kalaulah memang dia simpan duit tu selalu bocor. Simpan bocor, menyebabkan simpanan tak pernah bertambah. Lagi baik, dia alihkan duit itu dalam bentuk emas, yang mana duit itu tak bocor. Walaupun dalam tempoh setahun dia tak untung, at least dia ada duit untuk gunakan sebagai belanja perkahwinan. Ini untuk mereka yang dari sudut pandang berbeza lah. Mungkin ada juga orang ni tuan-puan, dia memang tak boleh menyimpan. Nak simpan memang tak boleh. Simpan duit ni memang berhantu. Tengok-tengok mesti nak guna balik. Faham tak? Jadi sebab tu saya cakap, ilmu emas ni, dia ilmu yang sangat subjektif. Bukan ilmu emas sajalah, ilmu kewangan. Ilmu kewangan ni semua betul. Betul based on apa yang kita nak jadi. Jadi kalau tuan-puan nak belajar simpan emas, tuan-puan kena beli 2 buah buku yang saya tunjuk ni, iaitu Wang Emas dan Misi Bebas Hutang. Saya sangat yakin kalau tuan-puan beli 2 buah buku ni, kehidupan tuan-puan akan berubah dengan tabungan emas.